Aku tengok hang ni lah. Adik-adik yang semua dah berjaya kat KL tu. Hang masih lagi kerja kampung. Kesian lah. Tak apa, Kos. Aku bahagia dengan apa yang aku buat sekarang ni. Yang penting aku boleh jaga mak aku. Tapi Syed. Okay, Kos. Aku nak pergi pasar ya. Mak, biar Long buat lah. Mak pergi rehat kat dalam rumah. Tak sabarnya tunggu adik-adik kau balik ni, Long. Angah suka masak tempoyak mak. Alang dengan adik kalau dapat sambal ikan bilis mak. Bertambah-tambah dia orang makan. Tak sabarnya tunggu anak-anak mak balik. Angah, baliklah raya kat kampung. Angah ni busy tahu tak? Kat kampung tu apa yang ada? Kau ni Long, asal raya je nak ajak aku balik. Sini kau sara hidup tinggi, kau tahu tak? Kalau aku cuti, gaji aku kena potong, kau mampu ke nak bayar? Tengok lah nanti Long. Aku tak janji. Kalau aku rasa nak balik, aku balik. Semak lah kau ni. Mana anak mak ni, Long? Mak dah rindu sangat. Mak tak payah tunggulah. Nanti sampai lah tu. Mak rindu. Dah 2 tahun dia orang tak jenguk mak. Apalah khabar dia orang. Mak nak tengok cucu-cucu mak tu. Mak, Alung rasa dah sampai masanya untuk kita bacakan wasiat tu. Mungkin dengan wasiat tu boleh menyatukan balik hubungan kami adik-beradik. Ikut kau lah, Long. Pandai-pandailah kau buat keputusan. Syed, ni aku ada buat makanan sikit. Ya Allah, terima kasih banyak Kos. Kau lah sahabat aku dunia dan akhirat. Boleh aku guna lauk ni untuk berbuka dengan mak malam ni? Kan mak? Okay, aku gerak dulu. Jaga diri baik-baik. Rimaslah aku balik kampung ni. Itulah Angah ni banyak kerja tau. Along tu time-time ni nak baca wasiat pun. Wah, kau dek, kau main lagi kereta kau. Hasil merompak ke apa? Kau bukan main celupah lagi mulut kau lah. Aku sapa kau tahu. Sudahlah tu. Korang ni baru sampai dah bergaduh. Bak sini wasiat tu. Ketih kosong je kau bagi Long. Kau ni merepek apa Long? Tak gunalah kau ni, Long. Aku kau tak pasal wasiat ni, Angah tak balik lah, Long. Buang masa lah. Angah ingat tak masa Angah nak sama belajar dulu? Kau Angah semua belajar, Mak. Mak ni kan tak habis lah. Tak ada duit. Mak tak fikir ke masa depan Angah macam mana? Kau jangan nak kurang hajar dengan mak. Mak kau tu, hormat sikit. Kau tak payah sibuk lah, Long. Kau tu sekolah pun tak habis. Ada hati nak ajar aku. Long, tolong mak jual tanah kat tepi sungai tu. Mak, tu je tanah yang arwah tinggalkan untuk mak. Harta tak boleh bawa kubur, Long. Jual lah. Buat perbelanjaan adik-adik kau tu. Baik, Mak. Itulah satu-satunya tanah yang mak ada. Mak jual untuk tampung perbelanjaan kau lah. Untuk semua belajar. Alang, kau ingat tak masa kau nak kahwin dulu? Dah nak kahwin anak mak. Nanti mak buat kenduri besar-besar tau mak. Alang nak jemput semua orang kampung mak. Barulah raja sehari. Yelah. Nanti mak usahakan ya. Habis semua gelang mak jual. Bukan main meriah lagi perkahwinan kau masa tu. Adik, kau ingat tak masa kau kena kejar dengan orang kampung dulu? Hoi! Apa sebab
Tergolek kau tu. Kejar kau. Adik! Kurang ajar. Dasar keluarga pencuri kau. Kau jaga sikit mulut kau. Hantar dia masuk rumah aku. Habis hantar betul rumah aku. Bini aku ni barang habis ni balas. Kalau kau tak tahu nak jaga adik kau, biar kita orang yang jaga adik kau. Biar kita orang ajar adik kau. Baru kenal lagi tinggi Allah. Adik, kau buat ke tak? Aku tanya kau buat ke tak? Kau ajar? Jawab aku tanya. Jawab! Kau ni tak habis-habis nak malukan mak Kau nak malukan keluarga ni. Kau ni nak jadi manusia apa Along, jangan pukul adik kau tu. Kesian. Dah lah, jom. Aku jatuh macam langkah buruk. Ya, memang aku yang mencuri. Aku mencuri untuk beli kasut bola. Mak jenis apa ni? Nak beli kasut bola pun tak mampu. Kurang ajar. Sudah. Mak dah tak ada apa dah nak jual. Nak belikan kasut bola adik kau ni. Tak apa mak, Along usahakan. Kau dah banyak berkorban untuk keluarga ni, Long. Kau berhenti sekolah. Kau kerja untuk tampung keluarga ni. Mak minta maaf, Long. Tak apa mak, mungkin Along hidup kat dunia ni untuk bahagikan orang lain. Along tak pernah kesal. Janji Along boleh jaga mak, berbakti dengan mak. Mak jangan risau. Nasib baik Pak Samad boleh bagi pinjam duit hari tu. Bolehlah Along belikan kau kasut bola. Tak ada satu harta pun yang mak tinggalkan untuk kita. Semuanya guna untuk kepentingan korang, keperluan korang. Cuma satu je yang Along minta. Biarlah hubungan adik-beradik kita ni sentiasa kukuh walaupun mak dah tiada. Kertas kosong ni bukti pengorbanan arwah mak sampai ke akhir hayat dia. Maafkan aku, Long. Aku banyak menyusahkan kau, Long. Terima kasih, Long. Banyak berkorban untuk kami. Mulai hari ni, jom kita balas budi Along tak? Angah nak belikan kereta untuk Along. Serius lah. Serius? Along nak beli kasut apa? 10 pasang? 20 pasang? Adik akan belikan untuk Along. Itulah kita kena carikan satu dua untuk Along. Alhamdulillah. Jom kita ziarah kubur mak.